Come here! One red. Alamak! Abang tak rakam suara ke tadi? Kot lah, tak apalah, biar je lah. Boleh setting nanti. Tak apalah, nanti saya setting je lah. Kalau korang dengar lah. Okey. Dan hari ni saya nak target please Brandrod. Di mana boleh nak bagi Brandrod dalam game ni ya korang? Dia ni saya tak kenal siapa. Ni saya kenal. Tu yang tengah terbang tu. Tu sepupu saya. Cakap hai. Dia boleh dengar ke Lip kalau macam tu? Boleh dengar ke? Naik je lah. Apa? Dia dengar apa? Kamu takut kau naik je lah ikut tangga. Okey, 100,000. Sekejap. Kita ambil semua duit. Kutip. Lepas tu kita upgrade kat run. Upgrade. Yang ni mahal gila. Benci betul. Okay. 1, 2, 3. Aish, saya nak perfect. Boom. 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 Ting. Dapat. Gede. Legendary. Tak dapat tangkap. Tak dapat tangkap. Nanti korang lari je macam tu Senang je game ni. Dia macam game Escape the Tsunami from Brandrod. Yang ni saya jual je sebab yang ni lemah bagi saya. Boleh jual? Boleh lah, jual kat sini lah. Lepas tu saya nak kutip duit ni. Aku kaya.
Kita kick lagi blok lagi. Pom. Excellent. Pom. 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 Ada nak mitik dah. Epic abadi. Korang main Mobile Legend tahulah epic abadi tu apa kan? Ish. Tak bermain LOL lah. Kita kena buat macam ni je lah berkali-kali. Bagi saya tak best pun game ni. Boleh lah. Korang yang nak request game tak boleh tau. Sebab saya tak tahulah kenapa. YouTube saya tak boleh komen. Dah ada tulisan untuk keluarga. Tapi kenapa tak boleh komen Alif? Sebab dia pun dah jangan untuk keluarga. Untuk keluarga biasanya boleh komen kat YouTube. Kek sejak lah rasa. Abang tak buat kat YouTube Kids. Abang memang buat untuk budak juga. Cuma Ya, kalau tu bang. bukan untuk budak. Entah. Kamu kena download ni ke YouTube Studio. Saya nak download. Dekat Play Store lah. Oh. Baru abang tahu. Dah lama dah. Oh, kita kutip duit lagi. Run upgrade lagi. Inilah dia. Macam tu je main game ni. Senang betul. Tapi kalau dapat yang pro tu best lah jadi. Boom. Yes, dapat buku legend ni. Apa dah dapat lama dah. Ada baru Kita dapat. dapat oh legendary. Dapat plan blue pula. Alip, apa dapat yang ni pula, Alip? Tadi kan dapat yang merah tu kan. Nah, ni dapat yang ni pula. Yang biru. Saya tak dapat mutation je. Macam mana korang boleh dapat banyak mutation? Aja baru dulu yang ada mutation. Ha? Main dah ni. Bukan lu. Ah. Okey, kita buat macam ni. Kita kumpul duit. Lepas tu. Sino. 1, 2, 3. Kita spam. Spam sampai banyaknya. Miskin lah nanti. Tapi terima kasih ya brand. Jap. Korang mesti tahu satu game brand road ni. Iaitu game Running for Run Escape the Tsunami for Brain Rot. Korang tahu kan game tu? Game tu aku pun dah pro juga. Cuma waktu tu aku belum nak buat YouTube lagi. Sebab waktu tu aku tak pandai buat YouTube. Ni saya dah pandai kadang-kadang lah. Dah pandai sikit dah. Okey. Dan untuk pengakhiran cerita. Okey, bye-bye guys. Ini dah pengakhiran cerita. Pastikan korang yang tengok cerita ni like, subscribe, tekan butang loceng dan komen. Bye-bye. Lah tak boleh komen. Bye-bye. Bye-bye. Tak bye-bye. Oh, apa kau cakap? Bye-bye. Mana hilang? Bye.